Macam piramid. Dia macam pandang kita. Nampak? Mana kita pergi dia tengok. Susah ni. Ha. Bawah pun dia tengok juga. Okey, Assalamualaikum geng. Hari ni kita akan pergi pusing-pusing jalan dekat Bukit Bintang. So kita tengok, kita akan naik MRT dulu. So kita tunggu train ni. Bila train sampai nanti kita akan ke satu location dulu, tengok macam mana. Okey geng, jom. Duduk belakang. Okey kan, kita dah ke dalam train ya. So perjalanan kita akan turun dekat Bukit Bintang Hari Ahad mana ramai orang ni. Okey geng, ada kekeliruan sikit sampai dekat MRT Bukit Bintang ni. Masalah dia banyak pintu tau. Dia ada A, B, C, D, E dan F. Dia ada F. Dia ada banyak pintu. So bila kat bawah ni kita tak tahu dia nak keluar belah mana So saya sebenarnya nak keluar ke belah Lot 10 sana. So jadi kena keluar ikut pintu D lah. So pintu D ni sebelah sana depan. Okey. Okey geng, kita akan ke Ansa Hotel ni. Sekarang pun memang dah ada kat dalam Ansa Hotel ni. So kita akan pergi sebenarnya kat Bukit Bintang ni, kita nak pergi ke sini sebenarnya. Museum of Illusion. Okey. So kita masuk dalam tengok macam mana. Okey. Okey geng, so kita dah naik ni. Dia tingkat atas je, satu floor ke atas. Okey, so kita nak pergi mana sebenarnya? Ni, Museum of Illusion. Okey, dia dalam Ansa Hotel ni. So tak susah nak cari. Sebelah je MRT Bukit Bintang tadi. So nak masuk dalam ni, don't worry, kita dah beli tiket online. So lagi mudah sebab ramai orang beratur kat depan ni. Okey geng, jom ikut saya masuk dalam. Tiket dia akan hantar melalui email So senang kat situ, kita just scan ni kat depan. Okey geng, jom. Tak ada orang. Hai. Sekejap Dah buat online ke? Nak scan kan? Online. Berapa orang? Okay geng, kita dah masuk. Mudah je. Dia bagi je QR tu, nanti dia terus scan. Okay, so kita akan tengok apa yang ada kat dalam ni. Kita akan cari, tengok. Jadi kecil. Tengok, diorang lagi besar. Okey geng, ni pun ada satu yang pelik juga. Tengok dekat sebelah sini. Nampak cube kan? Nampak tak cube dia? 4 segi, betul. Siap boleh nampak sebelah sana lagi. Okey, tapi kat sebelah sini dia dah jadi piramid. Nampak?
Okey kan, kita cuba try puzzle ni lepas tak lepas Oh, pening. Baru satu ni, pening lah. Okay, again, kita nak try kursi ni pula. Kita nak tinggi kan, besar kan. Okay, kita nak try duduk kat atas ni. Alright. Nampak betapa besarnya kursi ni. Tengok muka ni, dia semua akan pandang kita. Asal nak nampak? Tengok. Yang bawah pun akan pandang kita kat atas, nampak? Okey geng, kita akan naik ke atas pula. Tengok apa ada kat atas. Okay, jom. Okey, kat atas ni ada ni dah. Ada macam piramid. Dia macam pandang kita. Nampak? Mana kita pergi dia tengok. Susah ni. Bawah pun dia tengok juga. Ni dia cakap gerakkan kiri dan kanan. Tak nampak pun. Try yang lain pula. Ni ada ruang. Tengok berapa jauh dalam. Kita try ni. Nampak tak dia bergerak? Tu sebab dia dipanggil House of Illusion. Ilusi mata tu nampak bergerak. Yang ni pun sama. Tengok. Okey, ni ada lagi satu. Ni. Perigi. Tengok berapa dalam perigi dia. Dalam. Kita try stand kat atas ni. Dalam tu.
Dalam, nampak dalam. Ni pula color room. Kita try masuk tengok. Oh, dia ada lampu cahaya. Dia akan ada efek. Kita tengok ke belakang pula lampu dia jadi macam mana. Efek ni nampak. Dia ada efek. Dia tukar-tukar. Yang ini pula dia suruh kita fokus pada titik hitam tu. Nanti yang kelabu tu dia akan hilang. Nampak tak? Kan? Dia dah start hilang. Okay, so kita tengok ilusi yang nombor 2 ni. Nampak tak dia bergerak? Kan? Nampak tak dia bergerak? Yang ni pun sama, nampak? Yang ni nampak tak jalur tu dia bergerak-gerak? Kan? Nampak? Okay. So ni ada ilusi lain lagi. Okay, ni pun ada challenge juga kat sini. So kita boleh try untuk pasang. Challenge tadi kat bawah rasa tak lepas juga. So kita akan try ni kejap lagi. Okay, kita akan masuk ni, dia panggil vortex tunnel lah. Okay, so enter kat sini. Kita akan tengok apa dia kat dalam ni. Okay kan? Okay, benda ni berpusing. Alright, dia berpusing Dia berpusing. Oi, pening. Oi, serius pening. Serius pening. Nampak lah dia berpusing. Dia kena datang sini juga baru rasa macam mana benda ni. Okay, kita try kali ketiga pula kita tengok kita naikkan brightness je. Okay, kita try. Kita dah naikkan brightness je, kita tengok macam mana dalam. Okay, alright. Dia berpusing ni. Nampak. Dia ni bergerak. Nampak. Pening. Kena pegang railing. Serius pening. Okay. Akan masuk infinity room pula Dia suruh tulis sini push. Dalam ni semua cermin ni, nampak? Okay, sekejap. Saya try pasang lampu sekejap. Nampak? Tapi tak cantik lah sebab dia ada flash. Okay, ni saya dah tutup. Nampak? Dia tukar lampu warna merah. Nampak? Hijau. Ni kita jadi biru. Memang tak nampak lah sebab dia gelap sikit kan. Ni cantik lah bilik ni. Dia panggil infinity room. Ni colour blind habis lah. Dia tak tahulah. Ni dia tulis sini yellow tapi warna hijau. Dia tulis sini blue tapi warna merah. Dia tulis sini orange tapi warna biru. Orang colour blind memang habis lah. Warna kuning tapi tulisan dia black. Okay kan, kita try challenge ni pula Tengok. Ni bentuk love sebenarnya. Okay, kita try. Challenge tadi tak dapat, kita try yang ni pula. Tengok lepas tak lepas. Berjaya. Akhirnya berjaya. Siap record. Kita try pula tengok.
Hehehe, berjaya. Berjaya kali kedua. Yes sir. Okay geng, kita dah try buat puzzle tadi, tak dapat. So kita turun bawah. Kita tengok puzzle bawah ni, tengok boleh tak kita try buat kan. Okay, tu challenge yang kat atas tadi. Kita tengok bawah pula. Okay geng, jom. Okay kan, kita dah nak keluar. So ni tempat yang kita masuk tadi . So ni ada lagi last beberapa illusion last . Macam ni. Cuba tengok. Tengok dia bergerak. Nampak 3D. Nampak ada 3D. Macam ni. Nampak. Tu dia nampak image tu bergerak. Spinning disc. Ni spinning disc. Okay, so kat sini pun ada jual merchandise, jual baju. Tengok kat sini ada few item. Cuba tengok ada tak fridge magnet. Macam tak ada je fridge magnet. Oh ada. Yes, ada fridge magnet. Okay, so dia ada few mainan mainan ataupun games . Ni semua memerlukan IQ lah. Ni yang kita main tadi. RM40 harga dia. Ni yang tak berjaya tadi, RM56. Yang ni yang kita berjaya tadi juga, RM49. Ni piramid tadi, nampak? RM73 piramid tu. Okay. Alright. Okay gang, so saya akan choose fridge magnet . Mana lagi sesuai yang ini ke ataupun yang ini . Oh, this one lah atau yang this one. Dua-dua harga RM15. Okay, sama. Thank you. Okay kan, kita dah keluar daripada sini. Fridge magnet pun tadi kita dah dapat. So sekarang kita turun ke bawah. Tengoklah, kita nak jalan-jalan kat Bukit Bintang sikit. Tengok malam ni macam mana. Okay kan, jom. Oh.